Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Maisarah selaku wartawan anda. Hari ini saya bersiaran langsung di pekarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah bersempena dengan Bahiyah Open Day bagi tahun 2025. Dengan bertemakan Echoes in Culture, Bahiyah Open Day bagi tahun ini lebih meriah dengan kepelbagaian busana tradisional dari pelbagai budaya di Malaysia. Untuk pengetahuan semua juga, Bahiyah Open Day kali ini akan mengetengahkan 4 elemen utama yang pastinya memberi pengalaman berbeza kepada setiap pengunjung. Komponen yang pertama iaitu Let Street Wonderland merupakan ruangan khas untuk memupuk minat bacaan melalui pelbagai bahan bacaan interaktif dan aktiviti literasi. Komponen kedua ialah STEM Music Carnival yang merupakan menampilkan dunia sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Seterusnya, Rona Warshan Stall akan memperkenalkan pelbagai budaya, tradisi melalui makanan, pakaian, permainan serta hasil kraft. Akhir sekali, Hitmax Carnival yang bertujuan untuk menggalakkan murid menggunakan bahasa Inggeris dalam interaksi harian serta memupuk minat belajar. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan Bahiyah Open Day bagi tahun 2025. Bersama saya sekarang, Datin Nurul Azmin, Datin Muhammad Razali, Pengetua SMK Sultanah Bahiyah. Terima kasih Cikgu. Soalan saya ialah, apakah mesej pengetua kepada semua pengunjung yang hadir bagi memeriahkan Bahiyah Open Day 2025? Mesej pertama Cikgu adalah untuk memberi peluang dan peluang dan kemahiran kepada semua warga SMK Sultanah Bahiyah, sama ada murid ataupun guru, dalam melaksanakan yang kita kata program Bahiyah Open ni adalah 5 in 1, di mana di sini kita mengketengahkan kemahiran dan juga bakat-bakat anak-anak murid SMK Sultanah Bahiyah, dan kita insya-Allah bagi anak-anak murid kita ni akan dapat sijil dalam tangan sijil peringkat negeri. Insya-Allah Bahiyah hebat, Bahiyah sentiasa positif. Anda semua juara. Terima kasih semua. Bersama saya merupakan seorang pengunjung Bahiyah Open Day. Boleh saudara perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ahmad Rifai dari sekolah Kebangsaan Agama Kedah, tingkatan 4. Soalan pertama, bagaimanakah aktiviti STEM ini boleh membantu pelajar menjadi lebih kreatif dan berfikiran kritis? Okey, berdasarkan pendapat saya kan, kita tengok pameran-pameran yang ada di sini, ada pameran mat, fizik dan sebagainya. Okey, bila kita masuk pameran-pameran tersebut, kita dapat nampak aktiviti-aktiviti yang kita dapat lakukan untuk mencabar minda, menjadikan minda kita lebih kreatif dan berfikiran jauh. Okey. With me today, Teacher Sarah from SMK Luar Cempedak. Thank you very much for taking the time to be with us. My first question is, what impact do you think Hitmax has on students from different schools? Hi, hello. I'm so glad to be here today. And if you ask me about the impact, definitely it is the learning process that they go through and all the experience that they're going to get and all the new friends they're going to meet here and learning a lots of things in the school. And I believe my students thoroughly enjoy preparing, even though it is hectic and it's time consuming because we didn't have like much time to prepare and all that. But my only focus is I want my students to get exposures and meeting new friends and just have fun.
bersama saya pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahia. Bolehkah saudari perkenalkan diri? Saya Nur Ain dari 5 Sains 3. Saya Mirza Idina dari 5 Sains 3. Soalan saya, apakah perasaan saudari kerana melibatkan diri dalam Bahia Open Day pada tahun ini? Rasa seronok, adalah penat sikit tapi seronok tu lebih. Sangat excited sebab ni first time jaga booth. Kalau ada budaya terpelihara, bolehlah kita terus hayati. Sampai di sini kita bersua, bolehlah kita berjumpa lagi. Demikianlah serba sedikit tentang pengisian menarik sepanjang Bahia Open Day bagi tahun 2025. Sesungguhnya, Bahia Open Day tahun ini bukanlah sekadar sebuah karnival, namun sebuah jambatan ilmu, budaya dan persahabatan. Sekian saja daripada saya, Bahia TV, pencetus inovasi.